Kerana dia itu menggambarkan dia sebagai sebuah parti politik. Sebuah parti politik yang menggunakan nama Islam. Islam ni orang siapa pun boleh guna nama. Nama tu dinamakan sebagai Islam. Apakah dia mengikut prinsip-prinsip Islam sepenuhnya? Belum tentu. Belum tentu. Di segi ucapan, tindakan dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu akan keluar macam-macam kenyataan. Sebab bila ada kepentingan, dilihat kepentingan dia tu terjejah macam Ustaz Firdaus kata tadi. Tak boleh kalau kita kata Anwar Ibrahim tu buat baik, bagaimana penyokong kita nak nilai pula? Sebab kita dah didik penyokong ni. Kita dah didik penyokong. Apa saja yang dibuat oleh pihak lain semuanya tak betul. Terbatal kerana mereka tidak duduk di atas wadah Islam. Dia menggunakan prinsip tu. Sebab itu pernah berlaku dikeluarkan oleh Presiden Haji Hadi bahawa kita boleh berbohong ada sebab-sebab kepentingan tertentu. Kan? Jadi itu dia punya natijah daripada satu pegangan. Dan itu di antara cara bagaimana dia nak mengawal penyokong-penyokong. Cara dia nak mengawal penyokong-penyokong. Sebab itu dalam kes di negeri-negeri ni, macam negeri Kedah ke, di Kelantan, di Terengganu, oleh kerana dia sudah masuk satu elemen akidah ni, dikaitkan dengan akidah, payah tu nak berubah. Tak mudah tu. Dah tak mudah nak berubah. Walaupun dia jadi sudah tepu. Dulu saya pernah sebut macam politik tepu. You bagilah apa kat dia pun, you bagilah kebaikan apa pun, dia takkan pernah berterima kasih. Dia takkan berterima kasih. Gaji naik. Dia dengan kerajaan, bukan kata dia bekerja sebagai sultan. Dia kerja-kerjaan, gaji naik. Kerajaan tak pernah dia kata bagus situ lah. Tak pernah kata bagus. Dia menerima subsidi, kenaikan petani-petani. Dia terima kenaikan subsidi kan, masa Anwar Ibrahim dinaikkan daripada 360 naik sampai 500. Jarang kita dengar kata ini satu tindakan yang bagus. Sebab dia tak boleh kata bagus. Sebab agama tu sudah jadi macam tu. Agama sudah melekat bahawa yang selain daripada yang kita buat, semuanya tak betul, tak boleh dipegang. Jadi ini yang dikatakan oleh parti ni dalam konteks tu, kalau ingat sampai sebut ataupun dibuat sebagai ahli ta'assub begitu sekali, itu yang jadi isu, dituduh sebagai isu agama ni mula ditunggang untuk memelihara sokongan ahli kuasa dan sebagainya, ditunggang. Bahkan berlaku sekarang ni, dah pernah dulu mereka mendakwa bahawa kami tak ada rasuah. Tak apa, belum ada kuasa. Tapi bila ada kuasa belum tentu kan, macam yang kita lihat. Bila ada kuasa, penyelewengan tu boleh berlaku. Bukan kita tak boleh berlaku. Dan sekarang mungkin masa depan mungkin akan ada dakwaan-dakwaan yang kita akan berlaku. Jadi itu di antara sebab-sebab. Dan saya kadang-kala daripada satu sudut, ta'assub ni satu sudut. Daripada satu sudut lain yang juga saya tak setuju juga saya sebut tadi, iaitu bukan semua orang yang masuk politik